Zon Inga. Oh, Kak Lehot, apa cerita hari tu Kak Lehot? Halo, kembali lagi bersama Kak Lehot. Ya Rabbi, pagi tu nak ngesep ajak kita orang pergi kerja nong. Tengah driving kah? Tengah merenguk depan rumah kah? Ya Rabbi, nang si pada habis merenguk. Apahan merenguk? Hari tu Kak Lehot dalam zon Inga nak kelakar pasal orang berpinjam duit. Bukan berpinjam duit sembarang duit toko. Nendak lepas raya tu. Berapa yang raya dah tu, masa raya dah kita tu nah. Dah berpinjam duit, bercari toko. Ya Allah ya Tuhan ku, bercari duit. Nendak tek nah. Ria Kak Lehot madangan tok orang. Bila nak raya kita nak berbeli baju kah? Ya Rabbi nang berkaul kita orang berbeli baju. Ya Rabbi nang seingat dengan dunia toko. Seingat lagi lepas raya tu nak apa jadi dengan kita belanja ke mana kau nang berodak ajak kata orang tua toko. Aku belum tua lagi. Kak Lehot badan kita orang adalah orang toko. Bila dekat nak raya ya Rabbi berbeli dak sofa toko. Berbeli dak tebi baru, tebi besar makan tebi gig dah ada, gig bagus di rumah nun. Masih jual nak berbeli tebi segala apa segala berlawan dengan kawan, berlawan dengan sidak temui datang ke rumah toko. Berbeli baju ibu cerita lagi dah. Baju nang kenyek ajak mani toko. Labuci sana, labuci sini. Selagi mata orang sik pitan nangga selagi ia toko sik puas hati makin ditambah kenyek toko. Tapi kini tu nampak cerita. Awal pagi dah merenguk toko. Awal pagi dah duduk tepi bin toko merenguk. Sini nak cari duit toko. Kotan berkaul gila berpadak-padak berbeli barang raya yati. Jadi Kak Lehot nama kita orang. Time kita nang time genting toko. Bila ingat hari bulan tok gigi jauh toko. Bila ingat hari bulan tok gigi jauh toko. Bila lagi nak terima mudah terima kelas sini tuju duit. Semua pakai berhutang toko. Semua pakai maya hutang. Jadi Kak Lehot mana tong rinat diku dengan orang toko. Bila Kak Raya tu nang berpinjam duit toko. Ngerisik toko. Ngerisik kawan. Ngerisik gerek, ngerisik emak, ngerisik dak tunggal menunggal toko. Kotan dah siap dah lagi duit. Loso toko. Ya aku madang nget orang. Muka nang datang agak kita tenang sejemput aja. Nak kata aku 10 sen busit aku toko. Aku madah nak minjam duit. Nendak aku madah dapur dolok marik nang nyaman dak bau tumis. Kini tu berapa dah berasap. Apa segal dapur dah berasap. Nendak dah bermasak makai kayu toko. Tongges dah saya dah isi lagi toko. Isi lagi bertumis. Semua makan rebus toko. Semua makan nak manis-manis. Nak masak manis, rebung masak manis. Bubur, segala bubur. Time tu semua keluar. Segala apa? Segala so toko. Jadi Kak Lehot madah minta orang. Natuk lah kita selalu beringat. Natuk lah daripada orang. Jangan gila kita tu berpadak-padak, berkaul-kaul, berbelanja. Time tu lah kemadah nang kami dah ujung minggu orang berjalan tepi rumbu. Apa segan nak cari midin toko, nak cari paku toko. Kotan tu oi, sayur sawi si terbeli toko. Dah siap dah lagi duit. Loso ke mana kau? Lagi ku kenang oi, time tu lah oi. Orang berjajak tin. Orang bercuri dak bateri ke mana kau pakai berjual. Nak ku berani minta beli saja malaikat 44. Bila ditanya lagi apa hal kau datang? Fikir tak dengar bas ke apa. Padahal tak madah dirinya tak bajet lari toko. Nak berpinjam duit. Tapi Kak Lehot nak madang kita orang awal-awal lah nong. Mau nak berpinjam duit, pinjam duit toko tempat yang betul. Yang paling penting juga bila tak nak minjam haruslah berbayar dengan adik kakak kita. Mun kita orang berpinjam dengan orang si betul. Nak nama abang angah kita, abang alung kita, abang usu kita. Jong-jong dak rekong kita. Dak hidung, dak emparung kita semua bisa toko. Kerjaan danya apa segala kita orang si main hutang. Jadi Kak Lehot nak madang kita orang lagi. Tok pengajaran kita supaya tahun depan raya haji tok kita jangan nak berpadak-padak. Jangan kata ontek ada cerita nak bergading dah. Bergading dak emas paun, dak emas kertas toko. Segal kata tek nak khabar bajet. Ya sebelum Kak Lehot nak mupuk toko, sebelum Kak Lehot nak bersenam, nak berjoging toko lepas tu. Kak Lehot nak pesan kita orang sekali lagi. Apapun yang kita orang pola toko harus dah dirancang benar-benar. Rancang betul-betul berapa belanja kita, berapa nak disimpan, berapa nak dikeluar kita. Kau tak gacak nak pinjam duit muka sejemput.
Dengarkan Zon hingga dalam Antara Breakfast jam 7.30 pagi dan ulangan jam 8.30 pagi. Catch FM nang antap.